Okey, dekat depan saya ni ada chainsaw steel MS382. Yang ni kita nak servis lah. Ni dah lama tersadai. Kalau korang tengok, dia punya rantai pun dah tak tajam. Dia punya papan pun dah karat lah. Tengoklah, apa yang patut kita tukar, kita tukar. Yang ni, kita start pun dah tak boleh hidup. Okey, kita nak servis chainsaw ni. Sebelum lanjut video ni, korang jangan lupa like, comment, share and subscribe channel ni. Let's go! Assalamualaikum. Okey, korang tengoklah dekat depan saya ni. Yang ni chainsaw steel model MS382. Okey, chainsaw ni dia punya panjang dia ni 25 inci. Tapi yang ni tak boleh hidup. Kita nak servis, lepas tu kita tengok apa yang patut kita nak tukar. Okey, kita mula-mula kita buka dulu dia punya guide bar Kita tengok dia punya dalam ni. Okey, kita buka dulu. Tengok, nak buka ni pun dah susah dah karat dah semua ni. Okay, kita buka dia punya cover rantai . Okay. Oh, orang tengok. Ni lah, ni sebab penjagaan tu tak ada. Jadi kita bagi bersih dulu, lepas kita bagi bersih, baru kita bagi tahu dekat owner ni, chainsaw mahal macam ni, kena ada penjagaan dia. Lepas tu, kena servis lalu. Bila siap pakai tu, korang cuci lah. Janganlah biar macam ni. Macam ni kan nak buat dia dah kos lagi. Macam rantai ni memang dah tak boleh pakai dah ni. Ni mungkin kita tukar lah rantai dia. Kalau papan kita tengok dulu. Papan kalau okey lagi kita pakai. Kalau tak okey kita tukar. Okey, korang tengok rantai ni memang dah tak boleh pakai lagi. Kita tengok sprocket ni. Okey, ni masih boleh pakai lagi. Kita cuci je. Untuk papan dia ni karat. Ni pun kita cuci je lah. Boleh pakai lagi. Kita cuci guna enten ni dulu . Lepas tu kita cuci guna petrol . Okay, nanti kita kasih lap dulu. Ni kita cuci dulu.
Okey, sekarang chainsaw ni kita dah siap cuci, carburetor dah servis. Kita tengok dia punya plug dah memang kena tukar lah. Okey, plug dia ni kita tukar yang baru. Kita guna yang Bosch punya. Plug dia kita tukar yang baru, kita pasang dulu. Okey, sekarang kita carburetor pun kita dah servis. Kita isi minyak dulu, kita try Okey, kita on dia. Kita cok dulu paling bawah Okey, bunyi macam nak hidup, kita tolak pergi nombor 1. Okey, chainsaw pun dah hidup. Kita dah buat servis semua, kita dah cuci. Sekarang kita tukar rantai baru. Papan ni masih okey lagi. Walaupun dia karat tapi masih okey lagi. Kita tak payah tukar, kita pasang je. Okey, kita dah siap pasang rantai. Sekarang kita test dia. Okey, settle masalah. Kita dah siap servis sensor Stihl MS382. Okey, buat korang yang nak servis sensor, korang boleh walk in dekat HQ One Machinery Sriptaling. Ataupun kalau korang nak beli mesin baru macam chainsaw, semua kita ada kat dalam. Okey, sampai sini saja video kita. Korang jangan lupa like, comment, share and subscribe channel ni. Assalamualaikum. Cik dia.